Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan makhluk kita lah, diberikan anugerah mata dengan sebaik mungkin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita gunakan sebaik mungkin nikmat ainun, nikmat mata tersebut, melihat perkara-perkara yang boleh mendapat manfaat, perkara-perkara yang boleh membawakan kebaikan dan pahala. Tapi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila sebut mata ni dia liang. Kadang-kadang dia terlajak juga maksud bercakap ni. Walaupun mesraban, walaupun apa sekalipun, tak boleh nak lari. Tambah pula kita ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum lelaki ni, keinginan dia apa dah? Keinginan ni perempuannya. Dia tak kira tua, dia tak kira muda, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.